check in hotel 5 bintang dekat Pening. Shangri-La Rasa Sayang. Kita orang jarang bercuti bertiga, selalunya akan ramai-ramai dengan satu family. Sebelum Noah dapat adik, kita orang bawa Noah jalan-jalan dulu. Kita orang stay kat sini 3 hari 2 malam. Lepas check in je terus ajak Noah jalan-jalan pool. Dekat tepi pool ada petting zoo. Noah dah lah suka animals. Kita orang bawa Noah pegang semua haiwan yang ada. Lepas Noah dah puas main dengan animals, Nana jalan sikit pergi hotel sebelah, bawa Noah mandi pool dekat Golden Sand. Kalau stay kat Rasa Sayang boleh masuk hotel Golden Sand juga. Lepas dah puas main, kita balik hotel balik, mandi pool dekat hotel je. Lepas pool sambung lagi mandi dekat bathtub. Malam tu kita orang jalan-jalan dekat Batu Feringgi. Banyak kedai makan depan hotel je. Lepas je subuh Noah dah bangun 7 pagi dah segar, kita bawa dia turun breakfast. Nana paling suka breakfast dia, banyak sangat makanan. Kita orang lepak dekat sini dari 7 pagi sampai pukul 9.30. Santai-santai layan Noah sambil makan. Lepas dah puas makan, Nana bawa Noah jalan-jalan beach. Balik bilik rehat sekejap. Lepas Zohor kita bawa Noah explore hotel. Noah suka lari-lari sebab kat sini luas. First kali Nana bawa Noah pergi indoor playground. Nak masuk sini kena bayar RM30 untuk Noah. Stokin RM12. Miro sampai terduduk sebab kepenatan kejar Noah. Nana pun bayar sekali sebab nak main dengan Noah. Ni Amirul yang lebih excited daripada Noah ni. Sebabkan dah lapar, kita orang malas nak keluar hotel. Kita orang lunch dekat hotel je. 3 makanan yang kita orang order ni dalam RM210. Lepas asar pukul 5 petang, diorang ada buat parti buih pula. Ni satu kepala RM35. Noah memang terpaling happy, lari non-stop. Sebelum maghrib bawa Noah swimming kat pool dulu, baru balik bilik. Cuti lepak hotel macam ni je pun dah happy. Bye.